Guys, nak belajar kutip durian tak? Aish. Tengok ni. Ni durian. Sekejap Ini dia. Mana lagi? Sana. Oh, banyak ni. Lalat ni. Lalat ke? Tu. Nampak tak? Okay guys. Dah tak boleh nak pegang kamera dah. Jing. Mana lighting lah? Ini. Wah. Mari kita tengok ada apa kat kebun ni. Okay? So, macam besar juga. Besar-besar. So, ni kita ada pokok sawit. And then kita ada pokok. Oh, ni pokok apa Tenung. Lepas tu kita ada juga pokok getah. You know pokok getah? Pokok getah, nampak ni getah. Nampak tak? Malah lah pergi. Ini. Allah. Nampak ni pokok getah. Ni getah mengalir. Dia turun ke sini. Ni getah ni. Getah sekerak. Tu sana sawit balik. Oh. Hei. Rasa ni pokok manggis. Tu Zari. Mana dia? Tengah kumpulkan durian. Bolehlah kita sambung. Tu Abah. Nampak ni, after kita dah ronda-ronda, kita jumpa lah ni. Ya Allah. Kalau ni, macam kecil dia. Biasa tak masak lagi. Sebab dia halus je. Kalau ni nampak macam okey. Walaupun kecil. Tapi mesti macam tak masak sangat. Tapi boleh lah. Kita boleh buat tempoyak. Ada lagi tak? Ni ayah. Boleh pokok duriannya atas sana. Bapak yang banyak nyampe hingga. Ni ada lagi. So kita nak bawa pergi kat Zarif tu. Dan ni tak ada tangkai. Kita pegang je lah. Sini. Pehe. Jom. Macam ni, dia kena makan tupai. Dia tak ambil yang lama. Mak buat benda kenapa? Tak je dah. Ni hasil yang aku jumpa. Oh, ni yang paling baru aku jumpa tadi. Nampak ni? Tangkai dia pun macam baru gugur. So ni durian paling terbaik. Tangkai dia basah, tangkai ada benda. Kalau kereta. Patut kau turun sekarang. Bapak tahu aku take durian kau nanti makan je. Masa kau duduk kereta. Kau cari mana pasir? Nyamuk kan. Oh, dia dalam sebab tak nyamuk ke? Tak sebab nak makan. Ham nipu. Tadi tak nak makan. Sekarang lagi nyamuk lah tepi dah. Kenapa saya macam ni? Kita pun ada anjing. Tu yang jaga kebun ni. Anjing. Ni tahu nasi bagi warna coklat kat depan. Pokok mana sedap? Ada yang mana? Ni bawa. Tak ada apa tu? Nyamuk ah. Ada tu mana nampak? Ada. Nampak? Ni baru gugur ni. Ni nyamuk ni. Ni apa buat? Sedap. Tak patut dengan kereta. Dia.
Tengok ni guys. Nyamuk gigit. So gatal. Reality of berkebun berjaya. Bukan cepatik nak kereta. Jangan Tak boleh kuasa 5. Nyamuk awak tak. Nampak Tengok ni, the reality. Nyamuk. Nampak ni kesan-kesan nyamuk. Tak boleh kuasa 5. Oh, Abah bagi kita kipas guys. Sebab nyamuk. Ni boleh? Macam ni bau gugur tadi ni. Ya. Oh. Air. So, nyamuk. Ni baru juga ke? Satu perempuan tu. Kan? Tu. Dah rosak. Ini menutup aurat. Kita orang nak hantar dua orang ke atas. Apa nyamuk? Bagi kipas tak nak berdarah kat sebelah. Ambil kipas abah tu. Tangan terpenuh. Oh tak apa, jalan. Ada nyamuk di tahan lah. Tak lah terikat. Berdarah juga nyamuk. Dah makin teruk gas nyamuk. Itu lepas tu ambil kain. Say hi. Hai. Bagai nak masuk kons. What is this? Ni ulat apa ni guys? Tu mesti queen dia. Nyamuk ni ya. Nampak ni, mesti queen dia. Pakcik Seman suruh kita orang pergi kat sini. Dia. Penatnya. Ni guys, kita dah jumpa. Nampak ni batang ni baru lagi satu. Nyamuk. Nampak tak? Durian. Pakcik tu kata jangan lama sangat. Kenapa? Durian jatuh. Bukan dia tak sedap, dia nipis. Boleh. Semua ni okey ni. Ada boyak. Okey juga, cuma dia keras sikit lah. Apa? Nak ada nyamuk. Tak. Saya tak ngutik, kau betul? Ya. Saya tak ngutik, saya tak daya. Emas lah Nampak ngutik. naik dari bawah ke atas ke sana. Emas yang ngutik, dia lah bawa beg semua. Dengan baby. Betul tak ngutik? Siapa ni? Mesin? Talik adik. Dia upah dia kan? Dia bagi duit kita bagi 200. Campur dengan ramai bunga lah. Kali. Dia dah baru ni ada buah buruk tapi dia itu dia tengok kuning je si. Pakar tahu. Oh, okey gitu. Dah apa-apa. Besar ya. Oh. Sebab water tak ikat sini. Apa Ni, buah? ini abang suruh kipas lah ni. Ambil kipas ni abang buat tu. Supaya awak boleh ni. Wah, dapat Tahan lah nyamuk. Tahan sikit dia sebab dia kat awak tu penuh mak tu. Pokok Nah ni pakai baju tebal tak apa. pokok ni. Ada ni 2-30 biji ni ada. Pokok lah ni. Nah, pokok tu. Tu. Ini kuning ni mana? Tapi ini tadi ada ke tadi? Ni. Ni mana? Ya. Dia dapat. Dapat ada tu. Kita akan buka ni. Sihat lah. Ya. Semi Ada kejap dia. Tak bangun-bangun. Tengok dia. Tak buka mata, tak benda. Gerak. One more. Tak ada arah lah ya. Tunjuk mana? Tahu lah.
Dari kalau ikut ni tak ke mana. Biji bawah mana? Itulah kata. Hmm. Kata Wati ni kata tak tahu berapa sampai ni. Tengok mok lagi kata. Tak nak sampai ke kan nak sibuk nak balik pula ke apa. Terlalu lama. Kata. Macam tak tu buat buka ni Alhamdulillah. mah. Tak lepas tapi dia nak ni. Wah, mi dekat ni tak usah putih je. Biji je. Aduh kacau. Masa ada sembut lah baju ni. Ini Ni satu ni balik. Oi, mak jatuh ha. Dah. tidur. Dah. Oh, sudah ada. Ayah, Kata. Nak ni. Ni tu yuk. tak ah. So good. Ada tengah bawang putih dah. Bau rasa makan durian. Kacau tu. Aduh. Dia banyak bawa balik bau ni dekat 100 biji. Itu yang hak lebih saya tu. Hak yelah, dia tahu. Dah bukan warna. Dia bukan tahu juga. Dia tahu. Iya nah, kasih. Bismillah. Bismillah. Mana awak rasa, Man? Oh, tama-tama. Kau tak makan ke baru sekejap dia makan ubat? Ubat. Baru sangat. Tak sampai 10 minit lagi. Ya, Ini okey. Semua ni okey ni. Ni nipis. Nipis. Nipis apa kulit? Dah, nipis. Ni, Dia ni. isi nipis Oh, sangat. isi. Ni. Yang pening ni. Ni nipis. Jay! Dia buka dah aku ni. Oh. Ya. Ambil. Dah. Ayo buka tu lah. Oh, tu. Buka dulu. Dia pakai mana? Kat sikit je tak apa. Kat bawah tu. Itu yang dia nak habis dah ni. Kat bawah tu masuk kat mana? Masuk ke belakang. Maksudnya daripada tangkai air tu. Tangkai lagi. Oh, ada jalan. Tu kau tengok situ tak ada kesempayang pun tu. Lalu mana? Patut dah tak ada nak kesal. Nanti dia duduk belakang. Mana mudah? Mana mudah? Dia kadang pintu situ tak tutup. Pocah tak buka. Dia punya kain hitam tadi. Dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini sama. Tu ada kesan tayar belakang tu. Tadi sedap lagi dia Dekat ambil. T tu ada kesan tayar. Tadi dia ambil sikit. Ni Ya. kek. Dia lantau lagi kan? Boleh lah. Sedap ni. Sedap. Dia lembik lah. Ni dia kelas sikit. Balik pun tak ada ya. Payah. Kata ni Wati tak datang lagi ni kata. Tengok lah. Telefon tak tu tak apa. Tak dapat lain. Sini ya. Pukul 7 itu kan. 7-5 minit kau di rumah tadi. 75 minit. Dia awal lagi angkat benda tu 7-5 minit bergerak. Ini boleh ni nak buat poyok ni. Biarlah tinggal sini saya ambil. Tu banyak sangat. Ini. Ambil amal boleh kan dia. Dia akan meletup selepas 2 jam. Oh, lama. Lama nampak sikit tu. Dia 8 jam satu Bahkan gulung dia gelung kan lambat tu. Ni gelung nyamuk tu kan. Ubat nyamuk. Okey, dia sampai sini dia makan ni. Dia makan benar ni, pun dia jatuh bawah, dia meletup. Lepas tu dia jalan lagi. Ini baru 2 biji, besok 4 biji. Kalau nak tinggal lama. Ya. Legendary. Yang sebelah ni. Carol jaga ke Nata je? Mama, Kita makan ada lagi? berapa ni? Kita pergi sana pula. Inilah hasil kebun yang pertama. Kita akan pergi ni kebun mentagai. Kita akan pergi kepada kebun yang kedua pula. Dah berdarah. Tak tahu darah nyamuk ke darah durian. Kenapa? Air miti, air tu miti. Tegak air tu. Mati kau. Kau hidup sini lama dah kan? Tu mana durian? Nyamuk. Mana? Ni getah siapa mah? Mah?
Getah apa ni? Teteh. Walah keluar kereta. Dah belakang mecun bola. Nampak tu? Merasak-rasak. Anak tangan apa? Sebagai ubat nyamuk. Bekat apa nak riba? Sebab riba teman tanah. Banyak sangat nyamuk. Jalan kata tanah ni. Dia tahu anak lu mak. Dia dibenarkan lagi Islam pun dia benarkan. Ambil itu hak tu tak masuk lagi. Dia 3 minggu. Tak macam ni kata ambil yang atas tak akan masak ikut itu. Pergi kebun yang kedua. Jadi kan ada 3. Cantik je muka dia. Tiga tu punya. Tak ada. Kosong ini ha sorry. Dia buat dia. Tak ada tiket kubur. Macam bagus lah. Ni dah tersemula sebenarnya. Sawit mati ya? Tak. Cik tak ada habis sawit dia mak. Nampak tu. Sebab dia tak pruning mak. Wow. Sawit cik. Tu tengah tadi nampak. Motor ni depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh di kiri kanan sini pun ada. Ha jalan ke sana pun ada. Di mana ada? Jalan raya. Mana kubur? Ni kubur. Assalamualaikum sebelah kiri ni. Tak kimak. Oh jalan. Jaring ni tak rasa jatuh ke ni. Oh sungai tau. Cili. Tengok tu benda. Bawa pokok yang lama. Bawa pokok ambil terus jalan. Yalah. Kita dah sampai kebun yang kedua. Cili ni? Pokok apa ni? Pokok apa ni? So. Kita ada pondok. Kita ada durian. Kita ada Sungai Pahang. Ni untuk tapis. Ada rombongan baru. Cik Mangga Semas. Ada dekat atas, dekat pondok je. Kebun ni macam teratur sikit. Macam straight. Buah dia pun banyak. Ni buah ni sedap. Dan dia ada tahu, so dia orang buat jaring kat bawah ni supaya tak pecah kalau jatuh. Ni pergi sana. Nampak tak? Okay guys, kita ada bena harimau. Tak pusing pula Pusing. Nampak tak? Kita ada bena harimau. Lepas kita ada harimau untuk menghalau. Dalam dapur ni kereta tu ada lagi. Apa sebab tempoyak hak tu? Tak kisah kat tu. Tak tahu nak Masalahnya bawa nak balik balik ke? macam mana? Tinggal je budak ni sini dulu. Kau ambil pula. Dia tunggu dulu ya? Tak kerti ya. Ini memang payah buka. Buka ni. tak apa. Payah. Saya usaha. Dari. Kuning tu nampak dah isi dah. Pandai mah mencari. Kan sedap ni, memang sedap ni. Mana pokok ni? Ni lepas ni. Ni jaring apa ni? Jaring buat apa ni? Jaring lori. Sawit. Kau rasa macam Tak jadi. sawit cover. Ayo letak kereta, motor. Ni ala duit ni kan jatuh Orang atas. lain tak langsung. Ada kalau kau. Dia pangkal tu pun. Kau. Rasanya selama hidup ni tak pernah jumpa orang lain pangkal ni. Jumpa hari ni. Hari ni jumpa kan? Saya pelik lah. Kali kalau nak jumpa pangkau balik sini. Tak pernah jumpa pangkal ni. Kita kasi nak pangkau balik sini. Awak. Ya, nampak? Hui. Kau terbang tak letak je, Pak. Dia terbang ni, dia tak tu. Kalau kita telur kan, kita tekan logo kau terbang ni. Yang ni kan, ni logo kita kan. Kita tekan kau terbang ni, dia akan tarik lah line tu. Ya. Lepas tu, ini tak langsung.
Biasanya kalau dekat tempat kita sekejap je kata. Go Zari. Apa tengok benda Go tu Zari kan. wakil SKSB. Wakil SKSB Zari. Zari. Wakil Seri Bira. Oh, gigi. Oh, gigi. Perfect. Ya, ya. Balik. Balik. Ambil. Ambil. Ya. Gu yang awak tu tadi. Guna. Ha. Pokok mana besar ni? Pokok tu. Pokok nombor 3. Pokok nombor 3. Jatuh lah. Nombor 3. 2 biji lah ni, satu ni satu. Dah masak. Ha. Oh, pandai dia buka. Oh. Pakai dia fungsi dia. Tak lawa. Tadi dia masuk sekejap. Lepas tu hilang. Uji pun tak mampu. Tak tadi ada. Sekejap je. Abang Kuat pasang kuat. Kentut tengok. Boleh. Boleh. Kuat sikit. Kuat lagi. Awak ni tembek kuat. Pun suruh ni dah begini ni. tak ukur. Ini ada semalam 3. Buang-buang buruk. Ni tak jatuh ke jari ni. Tak ada bergegar melintang. Nak ni terbalik dah ni. Pokok besar. Orang tak faham. Bayar. Kau orang gaya kata. Cuma tak bayar ni. Terang ni kan dulu kau bukan ni. Makan dua jawapan ni tebar je lah. Cuma tak bayar. Kau tengok hal dia. Ha? Kau tengok hal dia tegang. Itu lah. Siapa saduk? Ayah kata awak macam ni lah ayah. Ayah je bakau. Dia kerja bawa mana tu? Ha? Dia kerja bawa mana tu? Dah ada sendiri. Ada ni. Ada sendiri. Awak ambil kayu ni kata tapi berat kau tu saya minta kau bawa tuan tanah tak payah keluar duit modal awak ambil kayu Ada kayu lah. ada lah sikit-sikit pun ada ringat tak? Tak ada kau. Perang kan? Hidupkan Pokok bukan besar ni. Dia kan mana? ha? Sama ada abang. Kau tak larat. Ini je semampunya. Kayu yang ada nama lah Batang tu kan? Ami kau dengar ya Ami adanya. Ami uyu. Tak tahu lah macam mana dia tu boleh Go Zari. Asal demam. asal dia mau. Jangan jadi macam aku Zari. Awal buka salah. Tak apa. Lapa lah dah orang. Tak ada. Dia buka api dulu tak lagi. Ada First step dah jalan. Tak kuning lah tu. Mesti aku tangkap dah berjaya 8 C. Ya, baik. Berjaya dah guys. Mak ayah anak apa? Jakut nikah dengan Munah. Munah tu adik-beradik dengan Tofi. Gimana? Tofi dia. Toki awang Awak yang tu deh. awang Cik mana? Cik mana? awang dia panggil Ayah awang. Bawa. Dia Second masuk di toilet attempt. boleh? Budak. Yang kereta. Kali ni tak salah. Tak tahu tiba-tiba dia macam tu lah. Dia Masuk tempat mana? keluar dari sana. Ni lawa jalan tar ni. Yo. Senang lah dia jalan tak. Takut rumah banjir tengok rumah banjir lubang-lubang Sini jalan pertama ni. Kali ni tak salah dah. Daripada belakang. ada kah Ini orang Indonesia buat TikTok lah. Kampung dia lubang-lubang jalan tu macam Nampak air ni? takung kan. Ini kalau dia Ada datang ni, sini, dia buat ada video ni. dia. Bawa pokok tu dia Tak kita cocok dulu. Kita tak kerti buat TikTok kan. Kalau tidak dia gajenam benda So, ni. Keluar lah ni bukan ke dalam. ya. Sini. Bukan. Masuk cocok eh. Ha? Lepas tu? Apa buat garing-garing macam tu? Sini. Keluar tu. ada 50 biji Cocok dalam lagi. satu biji Daripada tengah tu. mata Look at me. Ambil air tu buka yang nanti menarik lah yang ni. Dah tarik je. Ya. Air tu nak buka ni. Dia menarik je. Tengok ni guys. Sebab Rani. Ha? Sebab tu Rani. Dah. Apa nak main? Kamu nak? Nak jadi cikgu. Tak boleh masuk benda lain. Ah. Ada. Bulan 8 masuk kerja tahu mana.
Itu kan bos buku abah awak juga tu kan bawa lagi. Turun ke sana sini. Tangguh untuk eh? Buruk. Bang buruk lah tu. Bang, tak ada lah, tak ada. Perempuan ha? Atas itu dah lah baby. Angin. Dia punya dia lu ulang. Ada rumah sendiri dia ada bulang. Tapi cikgu hak baru ni aku dulu. Kita minta jalan ke apa? Tak. Pergilah. Pergi balik. Depan tak ada orang lain seorang. Ada saya. Tinggal 2 orang. Ambil konten. Apa? Kita yang tinggal mana? Tahu Ha? begitu mak. Tinggal kita je. Mana mana? Penat makan sikit penat eh. Tak ada apa tengok dia. Yalah. Betul. Tak ada benda je. Masalah sampai dia mati ni. Dia janji Allah tu. Oh, ada benda pokok. Bagus letak. Letak pasir duduk sini. Kita nak letak. Pula. Diam aja. Punya nak cakap pasal dia tenat. Tak ada lain. Lain jadilah nampak sikit. Macam emas tu. Ayo. Angin kuat ah. Tengok yang pergi tu apa? Tengok angin still goyang pokok. Ya pipe. Lama tu. Cakap saya jaga durian ni dalam raya tu hari saya pergi. Lah Lama tidur memang saya pergi lama. Minggu 2 minggu sekali. Boleh dah dia berdiri. Tengok. Mantau tu. Berdiri dah. Betul kita nak jaga juga kan. Betul je tu ada budak bukan sakit, tak ada sakit benda pun. Sebab apa tu? Sebab anak ada belakang tu takkan Dua buat. Bunga. Sapu. dia datang kan. Buat lubang. Ni ubah. Jenuh makan sini. Ni, buang sikit ni. Oh, dia punya Dia jangan daun macam ni. Ada sikit dia. Pateh. Tugas awak. Balik telefon tak angkat. telefon tak angkat, tak jawab. Weh, suka sangat dia dapat durian tu. Macam yang batin ni. Ada. Weh, apa yang tu? Kena kaki kan. Masuk boleh. Muda dia tertimpa. Tertimpa. Banyak lagi ni. Besok boleh barang ke petang-petang aja datang orang buat. Besok ke. Tu banyak lagi dalam pondok tu. Telur lah. Kau ni. Ni lempor. Ni lagi. Tempoyak mahal juga. Boyok. Dia boyok. Lagi, ya. Sebelah. Ambil buat boyok tu. Tak mau tak balik lagi ni. Nyak ada kata dia teruk. Model bagi model. Model. Apa khabar? Suka benar dia. Tak ingat dah malam kitik rumah dia. Ya. Ini okey je ni. Boleh lah, boleh. Jangan tahu kerang tu ya. Ini tak boleh dia. Siap. Ya beda ya tin. Nak balik dah. Takut benda? Takut nak pergi sungai. Ada tangga lah bukan ni. Apa tu? Rumah. Jeti. Itulah singgah laut kau hari ni. Akut belakang kaki. Habis tu akut pulak. Memang kaki buah kayak ini ya. Ambil lada dia. Ambil ni ha. Kau mana lada dia? Dah ni. Mana sih? Dun ada. Jom.